Okey, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. You guys nampak tak kereta ni? Di kereta baru, nombor plate pun tak ada. Unregistered. Ini ada Toyota Velfire tahap 40. Model ni lebih kurang tahun 2023-2024. So kereta ni unregistered. Datang untuk remap. So kita akan tengok macam mana proses remap. Jom. Jadi macam itulah. So dekat sini untuk remap kita akan check healthy engine dulu. So selepas check healthy engine, kita akan proceed untuk dyno. Kita akan dapatkan horsepower sebelum dan kemudian kita remap dan kita akan dapatkan horsepower dan top selepas kita remap. So dekat sini saya dapat berceritakan untuk tahap 40 Velfire dapat kita naikkan sebanyak 60 horsepower dan 90 Nm of torque. Kereta dalam terbur, sedap, padu, remap lagi ada padu. Okey. So itu dia cerita untuk tahap 40. So kepada guys kat luar sana yang menggunakan tahap 40 AGS 30 nak kereta lagi power, minyak lagi jimat, insyaAllah boleh roger je, cara je masuk dekat link bio saya. So insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, ride remap, feel the power. Bye bye.